Pelajar selalu cakap, saya tak tahu nak study apa dulu. Akibatnya, buka buku, baca sekejap, terus tengok phone. Masalah ini bukan masalah malas. Masalah ini ialah belum ada sistem untuk pilih tugasan penting dan susun masa belajar. Dalam Smart Study Time Tuning, saya ajar satu sistem mudah, namanya Tune. T untuk target. Mula-mula pelajar kena tahu yang mana perlu disiapkan. Contoh, sejarah bab 3 kena ulang kaji. Kerja matematik kena siap malam ni. Jangan mula dengan ayat, saya nak study. Mula dengan target yang jelas. U, understand priority. Tanya diri, mana yang urgent, mana yang penting, mana yang cuma nampak sibuk tapi sebenarnya tak penting langsung. Bila priority jelas, pelajar tidak mahu masa kepada perkara-perkara yang tidak penting. And navigate time blocks. Jangan hanya tulis study 3 jam. Bina blok kecil. Contohnya, 8 hingga 8.30, sejarah bab 3. 8.30, 8.40, rehat sekejap. 8.40, 9.10, latihan matematik. Ini lebih realistik. E, evaluate. Akhir sekali, kita kena semak. Apa yang menjadi? Apa yang berjaya? Apa yang terganggu? Dan apa yang perlu diubah? Jadual belajar bukan sekali buat terus sempurna. Jadual belajar sentiasa perlu diperbaiki. Jadi ingat, time management, pengurusan masa, bukan sekadar mengisi ruang dalam kotak jadual. Pelajar perlu tune masa, tune tenaga dan tune fokus. Itulah Smart Study Time Tuning. Kalau anak selalu study last minute, susah fokus atau tak tahu nak mula daripada mana, workshop ini sangat sesuai untuk mereka.